Tanpa melengahkan masa kita, insya-Allah kita meneruskan bacaan kitab kita, kitab Mawa'idul Badi'ah, muka surat 44. Muka surat 44, pengajaran yang kelima. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang kelima. Berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, jangan ada engkau setengah daripada orang yang tafsir ia akan taubat dan panjang angan-angan dan harap ia akan kebajikan akhirat dengan ketiadaan aman. Ya tuan-tuan, jangan kita menjadi orang yang tafsir kepada taubat. Tafsir maknanya memendekkan taubat kita. Kita hendaklah sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Inni la astaghfirullah fil yawm wa lailah 70 marrah." Ada satu riwayat mengatakan mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 70 kali sehari semalam. Itu Nabi, seorang yang maksum, seorang yang tak ada dosa, pun beristighfar kepada Allah 70 kali. Ada satu riwayat mengatakan 100 kali sehari semalam. Kita ni, agak-agak kita ni, berapa kali kita beristighfar setiap hari? Jom kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama dengan saya insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan insya-Allah tuan-tuan, mengingatkan mulut masing-masing untuk terus beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah tak perlukan bayaran tuan-tuan. Kita yang merajinkan mulut kita setiap tempat, di mana saja kita duduk, kita boleh beristighfar kepada Allah. Jadi tuan-tuan, jangan kita taksir kepada ibadah dan panjang angan-angan untuk mengharapkan kebajikan daripada Allah. Kita selalu, kesilapan yang ada pada kita selalu panjang angan-angan. Sebab tu hadis Nabi yang satu lagi, Nabi kata, iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 peluang sebelum sampai 5 peluang yang lain. Rebutlah 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Yang pertama sekali Nabi sebut, sihat sebelum sakit. Masa sihat inilah kita nak mengharapkan apa yang Allah janjikan. Masa sihat inilah kita nak kejar apa yang patut kita buat. Masa sakit tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok, kalau kita pergi melawat orang sakit, apa yang dia nak? Orang sakit dia nak sihat. Sebab nikmat sihat hanya berada pada orang sakit. Orang sakit yang dapat rasa macam mana nikmat sihat tu. Orang sihat dia tak akan dapat rasa.
Sebab tu masa sakit lah, kita banyak menyebut nama Allah. Nak bangun Allah, Allah. Nak duduk Allah, Allah, Allah. Nak makan Allah. Masa sakit, orang duduk makan macam mana pun tak mau makan lah. Tapi masa sakit lah orang banyak duduk makan. Masa sakit lah orang banyak nak bagi makan dekat kita. Nak makan apa? Nasi kandar ke? Tak boleh makan. Nak roti telur ke? Tak boleh makan. Nikmat tu sampai ketika sakit. Tapi tak boleh buat apa tuan-tuan, sebab sakit. Masa sihat ni kita mensyukuri betul-betul. Kejar apa yang Allah bagi, nak bagi dekat kita. Lapang, banyak sangat apa yang Allah janjikan. Tapi kita kadang-kadang tak terkejar dengan apa yang Allah janjikan tu. Boleh faham tuan-tuan? InsyaAllah kita sama-sama, okay? Sama-sama kejar apa yang Allah janjikan. Yang seterusnya, mengejar kebajikan akhirat dengan ketiadaan amal. Banyak sangat ke amal yang kita buat sekarang? Berapalah amal-amalan kita yang dah cantik sekarang ni? Setiap kali kita datang semayang berjemaah, kita cantik kan? Tak cantik tuan-tuan? Tapi banyak kan? Berbaloi ke dengan apa? Seimbang ke dengan pahala dan dosa kita? Agak-agak sekarang ni kalau ditimbang, adakah sama taraf antara dosa dengan pahala? Tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu taraf kita kat mana sekarang ni. Sebab tu kita nak beramal dengan adanya ilmu. Ya, beramal dengan adanya ilmu. Orang yang berilmu, orang yang beramal tanpa ilmu, sia-sia. Orang yang berilmu tanpa amal, gila. Jadi tuan duduk tahu kat mana nak? Nak yang berilmu tanpa amal, ataupun nak yang beramal tanpa ilmu? Pilih yang mana satu nak. Ataupun nak yang lain. Nak yang berilmu dan beramal. Kalau boleh kita nak yang tu. Kan? Semua mengharapkan yang tu. Jadi yang kedua, Nabi kata muda sebelum tua. Kita tengok dalam masjid sekarang ni, kalau kita kumpulkan balik yang berada dalam masjid pada hari ni, berapa ramai anak muda yang ada bersama dengan kita. Semua yang ada sekarang ni 40 ke atas. Mana anak-anak kita? Tuan-tuan, saya rasa ramai yang dah ada anak besar-besar. Adakah anak-anak kita sama dengan kita datang ke subuh hari ni? Ataupun dia duduk rumah memang dah bangun sembahyang subuh? Ataupun tak bangun-bangun? Kalau tak bangun, minta-minta tak bangun tu kan? Senang tuan-tuan. Orang yang macam itulah yang akan menarik kita daripada syurga ke neraka. Kita mesti ada anak lelaki, anak perempuan. Anak kita dua-dua sekali, lelaki perempuan tu dah bangun ke? Kita sekarang ni agak-agak diri kita dah lepas. Oh, aku dah sembahyang subuh, kurang-kurangnya aku dah lepas. Tak lepas tuan-tuan. Tak akan lepas, sebab anaklah yang akan menarik kita daripada syurga ke neraka. Fikir balik. Lagi kalau balik sebulan subuh tak bangun, sepok tu kan? Anak macam ini sepok, tuan-tuan. Tuan-tuan kata tak apalah, ustaz nampak macam mana dah tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan, mak bapak, kalau mak bapak tak boleh nak buat apa, bunuh tu kan? Itu cara dia. Sebab anak-anak yang macam ni yang dapat mengumpulkan dosa pada kita. Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati seseorang anak Adam tu, terpotonglah segala amalannya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Tapi alhamdulillah sedekah jariyah saya tengok tabung masjid, alhamdulillah sekarang ni dah kepala 4. Harapan saya tercapai. Ya, muka-muka minggu depan kepala 5. Kan? Sedekah jariyah tu dah lama yang kerjakan sedekah jariyah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Maknanya daripada satu ditumbuhkan ke 7 tangkai, satu tangkai tu ada 100 buah. Alhamdulillah ramai yang kerja. Yang keduanya Nabi kata, wa amalun yantafi'u bih, dan amal yang manfaat bagi dia. Banyakkan amalan, banyakkan beristighfar, insya-Allah
Dan yang ketiga Nabi kata, wa waladun salihun yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan. Anak yang soleh yang mendoakan, bukan anak yang soleh duduk soleh-soleh seorang-seorang dia. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Kalau anak yang masih duduk tidur sekarang ni, adakah itu dikategori sebagai anak yang soleh? Kalau tuan-tuan kata anak yang soleh, itu pulang pada tuan-tuan. Mungkin soleh pada diri tuan-tuan, tadi pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin berlainan daripada itu. Ya, minta maaf tuan-tuan kalau ada yang terasa. Saya hanya menceritakan apa yang patut saya cerita. Okey, yang ketiga Nabi kata kaya sebelum miskin. Ramai orang nak kerja kaya. Bagus kaya, tak salah tuan-tuan. Dan kaya tak salah, tapi jadilah orang kaya yang betul-betul menyumbang kepada Islam. Bukan orang kaya yang semakin ego dan takabur dan riak. Kaya tak salah. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Ada masa banyak. Banyakkan beristighfar, banyakkan beribadah kepada Allah, banyakkan mencari mardatillah. Masa lapanglah. Bila dah sempit dengan banyak urusan, kita tengok tuan-tuan, orang kaya tapi tak ada masa. Kaya tapi tak ada masa langsung. Pagi mesyuarat, petang mesyuarat, malam meeting. Mesyuarat meeting tamu. Okey. Tak ada masa langsung. Nak datang masjid sembahyang jemaah pun tak ada. Sibuk. Jangan sampai macam tu. Dan yang kelimanya yang perlu kita berjaga-jaga, iaitu hidup sebelum mati. Bila dah hidup, masa kita hidup ni kita mengejar mardatillah, bila dah mati kita tak akan dapat apa-apa lagi. Macam hari kita dapat satu announcement kata pagi nanti pukul 11 pagi ada sembahyang jenazah. Ya. Jadi sebelum kita menjadi jenazah, sebab setiap kita akan menjadi jenazah, sebelum kita jadi jenazah, kita perbanyakkan amalan kita. Ya. Sebab tu ada orang kata, datanglah kamu ke masjid sebelum kamu didatangkan ke masjid. Datanglah kamu ke masjid untuk bersembahyang jemaah sebelum kamu didatangkan ke masjid untuk disembahyangkan secara berjemaah. Jadi kita nak pilih yang mana saja. Okey. Mufakat diam. Kamarah. Tak marah. Okey, seterusnya. Berkata musannif lagi, engkau kata seperti kata orang yang soleh, dan engkau perbuat seperti perbuatan orang yang munafik. Kita bercakap ni cukup bagus, perang bagus, tapi perbuatan kita adakah sama dengan yang kita cakap? Kita takut apa yang kita cakap dan yang kita buat tak seimbang, tak sama. Cakap seperti orang yang soleh, tapi perbuatan kita seperti orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik ni banyak tuan-tuan. Ciri-ciri orang munafik ni banyak. Walaupun dalam satu hadis, ayatul munafikun salasa, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada ukhlifa. Apabila dia bercakap, dia bohong. Apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. 3 tu je. Tapi kalau dalam kitab-kitab mu'tabar, kalau disenaraikan, kalau yang kitab yang saya baca tu, dia kata 30. Ada 30 tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Yang 3 perkara yang utama yang tu lah. Tipu, khianat, mungkir janji. Dan seterusnya dia kata fujur dalam pertikaian. Apa dia fujur ni tuan-tuan? Fujur ni dia seimbang. Nak sedap cakap tu terpaksa bohong. Nak sedap seimbang tu terpaksa bohong bagi sedap, bagi orang dengar. 2 jadi 3, A jadi B, C jadi D. Terpaksa ubah fakta semata-mata nak bagi orang, nak bagi dia menang dalam satu-satu perdebatan, nak bagi dia menang dalam satu-satu ucapan. Terpaksa menipu. Itu fujur. Dan seterusnya dia kata
malas beribadah. Malas beribadah maknanya ada satu kitab tu mengatakan cepat beribadah. Beribadah secara cepat-cepat. Sembahyang macam ayam. Habis. Sedangkan Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, istarihna bis solat. Ya Bilal, istarihna bis solat." Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Nabi mengatakan sembahyang itu adalah satu rehat bagi dia. Rehat bagi dia dan sahabat-sahabat dia. Kita ni tak sembahyang rasa beban. Rasa sembahyang ni satu beban. 5 waktu tu ibarat satu beban dekat kita. Bukan kita lah orang yang tak datang masjid hari ni. Rasakan satu beban. Tapi Nabi mengandaikan sembahyang tu adalah waktu rehat. Tengok sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi sembahyang dekat Kaabah tu sampai burung boleh hinggap di atas bahu dia. Sebab burung pun rasa macam tiang lah, sebab lama sangat dia diri. Itu sahabat Nabi. Kita ni kalau boleh cepat nak cepat lagi. Nak boleh cepat sebab ikut imam, tak boleh nak lawan imam. Kan? Kalau boleh potong imam, saya rasa ramai yang potong corner pun ramai. Kan? Kalau boleh potong, kan? Mayang potong imam. Tengok balik awal tinggal imam seorang-seorang je. Kalau boleh potong, ramai nak buat potong tu. Okey. Yang seterusnya, orang yang ciri-ciri orang munafik ni riak. Rasa diri ni hebat. Riak. Yang keseterusnya, sedikit berzikir. Sedikit berzikir, sedikit beristighfar. Teruskan tuan-tuan, istighfar tadi. Tuan duduk saya saja, bawa kereta, bawa motor boleh istighfar. Tak perlu bayar apa-apa pun. Okey, dan banyak lagi lah. Mencela orang yang taat dan soleh, itu pun tanda-tanda orang yang munafik. Dan yang saya betul-betul seronok, yang betul-betul nak sebut hari ni, orang munafik ni, dia senang kalau tengok orang lain susah. Dan dia susah hati kalau tengok orang lain senang. Itu pun tanda-tanda orang munafik. Tengok orang lain senang sikit, dia ni buat kerja apa ni? Tak boleh jadi. Kita kena penjatuhkan dia. Itu tanda-tanda orang munafik, tuan-tuan. Jadi moga-moga kita menghindari diri kita daripada sifat-sifat mazmumah ni. Sifat-sifat mazmumah ni kalau boleh buang terus. Jangan bagi ada dalam diri kita. Jangan bagi ada langsung ruang untuk sifat-sifat mazmumah. InsyaAllah, tuan-tuan. Okey, seterusnya. Saya laju sikit, tuan-tuan. Minta maaf lah. Kadang-kadang kereta api ni dia laju sikit. Kan? Okey, seterusnya. Jika aku memberi akan dikau, tiada engkau padakan. Allah bagi, sentiasa bagi, sentiasa tak cukup. Orang yang gaji 2,000, tuan-tuan, dia berusaha macam mana nak gandakan gaji dia tu kepada 4,000. Orang yang dapat kontrak 1 juta, kalau ikut 1 juta dia makan tak habis, tuan-tuan. Dia kejar lagi kontrak yang lain. Macam-macam dia buat nak kejar kontrak sampai macam mana pun nak dapat kontrak 2 juta. 2 juta lagi makan tak habis. Adakah dia makan duit tu? Tak makan, dia syok tengok je. Syok tengok nombor kosong banyak tu. Orang yang ada 2 juta, dia akan cuba nak gandakan jadi 4 juta. Dia ni orang Allah bagi, bukan Allah tekut. Allah bagi, nak tengok kita ni hang ni betul-betul ke tak. Allah sentiasa beri. Adakah kita padakan, kita cukup dengan Allah yang apa yang Allah bagi? Okey, dia kata, jika aku memberi akan dikau, tiada engkau padakan. Dan jika tiada aku beri akan dikau, tiada engkau sabar. Allah tak beri, kita tak sabar pula. Bila nak dapat doa dah. Doa dah. Tiap-tiap kali lepas sembahyang doa, ya Allah luahkan rezeki, ya Allah luahkanlah rezeki, ya Allah banyakkanlah rezeki. Bila nak dapat ni? Tak sabar. Jangan mengatakan rezeki itu setiap kali kita habis sembahyang, elok-elok lepas sembahyang pun jatuh duit atas dekat sejadah. Okey, senang macam tu. Saya rasa kalau buat tak payah banyak, tuan-tuan.
Setiap kali lepas sembahyang 4 rakaat, 20 ringgit ada atas jadah. Saya rasa ramai yang duduk kat luar tu hari ni semua pakat masuk masjid. Sembahyang sunat Allah bayar 2 ringgit. Sembahyang fardu 20 ringgit. Sembahyang jemaah dia ganda 27 ringgit. Penuh masjid ni. Kalau Allah bayar cash, masalahnya Allah tak bayar cash. Sebab apa Allah rahsiakan pendapatan kita tu? Sebab dia nak tengok hati kita. Hang buat kerja ni betul-betul ikhlas ke tak? Hang buat kerja ni betul-betul kerana Allah ke kerana benda lain? Tu kena perhati balik tuan-tuan. Nak bayar cash, Allah boleh bayar cash, no problem bagi dia. Dia berkuasa. Nak bayar cash tiap-tiap hari lepas mayang pakat berebut duit ni, Allah boleh buat. Tapi Allah tak mau buat supaya ianya menjadi satu rahsia. Sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang kaya, setiap kali lepas sembahyang tak ada nak berdoa dengan Nabi. Lalu satu masa tu Nabi sekat dia. Nabi tanya, "Malak? Sebab apa hang ni? Tak ada nak berdoa langsung?" Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni ada selai je baju ni. Baju yang aku bawa sembahyang sekarang ni ada selai je. Kalau aku datang masjid sembahyang berjemaah, aku kena balik cepat supaya bini aku boleh sembahyang pakai baju yang sama ni. Aku kena bagi dekat dia sembahyang pula. Sebab tu aku kena cepat tak dan berdoa kepadamu, tak dan berdoa bersama dengan kamu." Dia kata, "Ya Rasulullah, tolonglah bagi aku kaya sikit. Doalah kat aku." Nabi pun berdoa. Elok Nabi berdoa, adalah rezeki kepada dia yang Allah bagi. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kalau dulu sempat semayang berjemaah, jadi tak sempat dah nak semayang berjemaah. Satu hari Nabi sekat pula. Nabi tanya benda yang sama, "Malak? Pasal apa kamu ni? Dulu dan lagi semayang jemaah ni tak dan langsung lah." Dia kata, "Ya Rasulullah, harta aku ni semakin banyak sekarang ni. Tak dan untuk aku uruskan. Tak dan nak masuk takbir bersama kamu, rakaat yang pertama bersama dengan kamu, selalu masbuk je." Nabi kata, dia kata ke Nabi, "Bima dafa'atu laka bi takbiratul ihram ma'aka." Dengan apa yang aku boleh bayar dengan kamu untuk dapatkan pahala takbiratul ihram bersama kamu ni? Boleh bayar ke?" Nabi kata dekat dia, "In tamliku kulla syai'in fid dunya wa sab'atun mithluhu ma dafa'ta." Jika kamu memiliki semua harta yang ada atas dunia dan 7 kali ganda lagi harta kamu tu, ma dafa'ta, kamu tak boleh bayar. Itu baru takbiratul ihram bersama Nabi. Takbiratul ihram bersama imam dibayar 7 kali ganda dunia. Tapi tak nampak. Sebab tu kita tu punya keyakinan tu rendah. Betul ke aku sembahyang sekarang ni? Dapat pahala ke aku sembahyang sekarang ni? Sentiasa was-was ada dalam hati. Boleh faham tuan-tuan? Sikit. Semua pakai nampak selemah lah. Okey. Dan dia kata, "Jika aku tiada beri akan engkau, tiada engkau sabar, dan engkau suruhkan akan orang dengan berbuat kebajikan, padahal engkau tiada engkau perbuat akan dia." Kita sentiasa menyuruh orang buat kebajikan. Buatlah kebajikan, buatlah kebajikan, buatlah kebajikan. Tengok-tengok dia duduk tikam ekor. Macam-macam sekarang ni tuan-tuan. Banyak benda, banyak wasilah untuk nak buat kejahatan ni. Pergi spot toto, pakai rupiah pun mereka ambil juga tuan-tuan. Dia kata, haji tak boleh tikam, haram. Tak haram lah. Haji duk tikam macam tu juga. Tu spot toto. Yang pergi tikam spot toto tu baru balik sembahyang jemaah. Ada tuan-tuan, jangan kata benda ni tak ada. Benda tak pelik sekarang ni. Dia kata tak tidak minta ke Allah Ta'ala dah doa dah.
Sekarang ni nak cuba nasib lah pula. Tadi dah doa dah, dia kata moga-moga Allah perkenankan. Doa dia apa? Ya Allah, ya Tuhan ku, berilah aku kena Fus punya kan, hikam RM1. Baru dapat berapa? Sekali belanja pun habis. Doa lah bagi banyak sikit. Orang kampung saya, nama dirahsiakan, pergi haji tuan-tuan, satu doa je yang dia utarakan dekat depan Kaabah tu. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah aku kena loteri. Dulu kan ada loteri 1 juta. Balik dia daripada haji, sampai airport tu, airport Kuantan, semua keluarga pakai peluk. Bukan peluk kerana balik haji, peluk sebab kena loteri. Semua nak dapat saham sikit-sikit tu. Bukan peluk saja-saja, peluk tu 1,000 ke 2,000 ke, nak dapat saham. Sebab dia doa dekat Mekah tu, dekat depan Kaabah, dia kata, ya Allah, ya Tuhan, kalau aku kena loteri ni, aku belanja satu kampung. Satu kampung dia belanja, tuan-tuan. Kampung saya, orang panggil dia haji loteri. Satu kampung dia belanja semua 200 satu rumah. Satu kampung kena yang haram. Dia kata, tak ambil rugi Ustaz, rezeki. Macam tu tuan-tuan. Tu pun orang makan tak berhenti, pergi minta ada lebih lagi ya. Tapi Allah bagi dekat dia, bagi kesenangan yang sementara, yang tu yang dia nak. Allah bagi dekat dia 1 juta daripada jadi tokek ikan. Beli lori 2-3 biji, buat rumah. Lalah sekarang ni sapu sampah tuan-tuan. Sapu sampah je, habis. Maknanya Allah bagi kesenangan dekat dia, bukan Allah tak bagi, Allah bagi ni. Tapi biarlah kita dapat daripada sumber yang halal, kan? Doa pun nak kena loteri. Bagilah doa yang lain, kan? Orang kita ni pelik-pelik. Yang tu rezeki dia kata tak boleh. Kita tak boleh kalau tak ambil rezeki Allah ni. Memanglah rezeki Allah semua, kan? Semuanya daripada Allah, tapi kena tengok dia punya martabat dia tu halal ke haram ke. Kena, kan? Kadang-kadang kita ni duk kaji-kaji, dia ni buat kerja haram, dia ni buat kerja halal. Pandai pula hang duk nilai semua seorang. Okey, jangan duk nilai orang lain. Kita nilai diri kita sendiri dulu. Okey. Dan engkau tegahkan akan orang lain daripada berbuat kejahatan, padahal tiada engkau tegahkan aku akan dirimu daripadanya. Kita tegah orang lain, jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni, ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Dia pergi buat okey je, kan? Tegah orang lain macam-macam, tapi dia pergi buat selamanya. Tu yang tak betul. Okey. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar ni. Panjang lagi pula saya tengok, panjang lagi. InsyaAllah kita berhenti dekat tegahkan akan dirimu daripadanya. InsyaAllah nanti kita sambung dan engkau kasih. InsyaAllah kita akan sambung nanti dan engkau kasih. Okey. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.